Sambal dan maruah. Bab pertama, sambal sebelum subuh. Jam menunjukkan 1:45 pagi. Di flat kos sederhana Taman Sri Putra, dapur rumah Rina mula hidup sebelum dunia lain terjaga. Lampu kuning tua menyinari ruang kecil itu, cukup untuk menampakkan dinding yang pernah retak dan kini ditampal dengan tangan sendiri. Rina, 50 tahun, berdiri di hadapan dapur gas. Tubuhnya sedikit membongkok, rambutnya disanggul kemas, dan kain batik yang dipakainya sudah lusuh di bahagian pinggang. Di tangannya, senduk kayu yang telah digunakan sejak anak sulungnya masih menyusu. Dia tidak bercakap dengan sesiapa, tapi dapur itu tahu suara hatinya. Peristiwa 6 tahun lalu masih segar di kepalanya. Namun dia menepis ingatan itu dengan memulakan harinya. Rutin harian Rina bermula jam 1:45 pagi. Bangun dan bersuci. Rina bangun dengan jam alarm kecil yang berbunyi seperti cengkerik. Dia solat tahajud ringkas, duduk sejenak bertafakur di ruang tamu, dan mula ke dapur jam 2:00 pagi, menyiapkan bahan. Bawang merah dikupas satu persatu, bukan guna mesin. Cili kering yang telah direndam semalaman dikisar perlahan. Santan segar disimpan dalam termos, dibeli dari pasar borong semalam. Ikan bilis dibersihkan dengan sabar, dibuang kepala dan pasir halus. Jam 2:30 pagi, memasak sambal. Minyak dipanaskan dalam kuali besar. Bawang ditumis hingga layu dan berbau manis. Cili masuk perlahan bersama asam gelugur dan gula Melaka. Api dijaga seperti menjaga anak kecil. Tidak terlalu marak, tidak terlalu perlahan. Jam 3:30 pagi, kukus nasi lemak. Beras sudah direndam sejak malam. Santan, daun pandan dan sedikit halia dimasukkan. Nasi dikukus 2 kali supaya tidak lembek dan tidak keras. Jam 4:00 pagi, bungkus satu persatu telur direbus. Timun dihiris tipis. Kacang digoreng rangup. Setiap bungkus nasi lemak diletakkan sambal, hirisan telur rebus, hirisan timun, kacang dan ikan bilis. Jika daun pisang cukup, digunakan. Jika tidak, kertas minyak jadi pengganti. Jam 4:30 pagi, persiapan ke gerai. Suami Rina, Halim yang berumur 55 tahun, bantu angkut meja lipat, termos air panas dan bekas makanan ke simpang masuk Taman Mawar. Mereka tidak banyak bercakap, tapi setiap gerakan Halim adalah sokongan yang diam. Jam 6:00 pagi, gerai dibuka. Rina duduk di kerusi plastik, senyum kepada pelanggan tetap. Ada guru, ada pemandu lori, ada juga pelajar yang pernah dia suap nasi lemak sejak kecil. Di rumah, anaknya Amirul yang berusia 24 tahun masih tidur. Dia perlu menghadiri temuduga kerja di syarikat korporat jam 10 pagi. Dia tidak tahu bahawa sambal yang dimakannya sejak kecil sedang mendidih dengan pengorbanan. Bersambung ke bab yang akan datang.